Masa aku pula call aku ni, ni, ya Allah. Hello kawan, apa you? Mantap konten, tapi aku nak dengar suara kau tadi. Kau lawa sangat lah. Okay. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Lama kita tak berjumpa, asyik jumpa time makan je. So pagi ni kita terima panggilan kecemasan dibahas pintu rumah terkunci guys. Dengar cerita ada mangsa kat dalam tu. Amin ada. Abang Rizwan kita PUBG the house. Pada house kita. Okey, pada house tak ada. Empat darah kita. Empat darah duduk. Empat darah. Bersama dengan pemandu kita, Cik Nizam kita, dengan Icas kita, Juliana kita. So guys, jom kita ke lokasi kejadian. Tunggu abang bomba I love you sampai. Sekejap. Okay guys, kita dah sampai ke lokasi kejadian. Okay, go. Masih ada lagi ada kat dalam tu? Dia sama daripada pukul 6. Daripada 6 pagi tadi? Ya, ada pagi sebab orang 7 lebih je ada dekat. Allah. Daripada pukul 6. Ya ke? Lama tu pukul 6. Dia cakap nanti dia akan uruskan dengan owner. Kena mandi saya. Aduh, main. Ada hantu mana-mana. Okay, semangat guys. Semangat sikit. Pagi-pagi makan kuaci. Sarapan pagi rumah terkunci. Kalau buat ni kan sepatnya aku tak tahu lah ya. Merasak ni. Macam mana aku nak lari pula tahu lagi. Okey, kita lari cepat-cepat. Wadi alhamdulillah. Nanti pintu grill dengan pintu tu bisa dia terpaksa pecah tau. Okey. Okey, satu, lepas tu dia kata pintu dalam tu dia ada lock lagi. 1, 2, 3. Ni, masuk sini, kopi keluar. Mana paratet? Paratet dulu. Kau? Kita okey ni. Kumpil. Hantar. Panas. Ini dia punya luaran ni. ambil satu lagi. Dia kat tepi ni. Dah. kita tak pasal pecah ni. Yalah. Itu ni memang kita memang pecah. Tengok Sikit. Enggak.
pecah lah sini. Baik. Tak ada lock. Ni betul lah, ada bunyi lock ni. Ada bunyi. Yang ni dah buka. Awal buka dah. Atas ni. Aku tengok kau macam kita dalam atas ni. Bapak 3. 3 lock dia. 3. mana? Dalam ni eh? Kak. Ha? Dah. Yang dalam tu dah release kan? Yang ni pun kita kena pecah ni. Kakak ke belakang dulu. Akak jauh sikit eh. Putus kau tombol. Kat belakang sikit lah. Kat belakang sikit kak. Tengok eh. Leng. Dia masuk kan? Jom kita keluar. Pinang. Oh dah. Ni. Ni kunci ni tadi. Yalah ya. 3. 3 dia lock weh. 3. Ha? Bukan dia ada penyendang hidup. Ada. Saya ingat ada motor. Mana Syida? Ada kat dalam. Dengan kita punya ketua operasi eh. Sebab tu saya minta nanti siapa yang duduk kawasan sini, rumah sini kalau boleh tombol buat. Itulah saya pun dah suruh anak saya tu takut. Tukar baru kak. Tombol baru kalau boleh dalam tombol saya tukar baru. Sebab dah banyak kes macam ni. Banyak kes macam ni. Ya. Okey. Dia memang daripada dalam walaupun dia kita tak lock, tapi yang ni dia cepat. Dia punya tu dia cepat ni. Makcik sebagai Saya sebelah. oh jiran. Dia terjerit pukul 6 lebih. Dia jerit, Baru dia- bangun sebab dia rumah ni dia kedap juga kadang-kadang. Okey. Kalau kita tak masuk master bedroom, toilet tak dengar. Jadi suami saya kata ada orang minta orang jerit. Kalau air ke apa, cari memang tak ada. Tengok dalam tandas. Dari pukul 6 kan? Mana makcik yang perasan lah. Suami saya. Suami makcik perasan. Okay. Tambah-tambah bilik air lah selalu jadi risau. Kalau boleh tombol yang bilik air tu kalau boleh cari yang 1, 2, 3 guys. 3 lock. Memang safety lah rumah ni, tapi bahaya juga kalau jadi kes macam ni. Tadi dua-dua ke saya ikut tengok. Saya rasa macam satu je tadi. Dua-dua nasib baik. Jiran dengar. Dari pukul 6 kan? Kenal memang sejak sini lah. Ini orang bergaduh kan biasa kan. Tolong. Takut Oh. nak campur lepas tu Pernah ada dengar kan. Tapi kita orang dah banyak kes macam ni sebenarnya. Semua sebab tombol. semua ada tombol. Tombol yang macam ni. Bukannya aku tak suruh dalam bilik air ni. Hari tu pun dah berapa kali dah dalam bilik air. Semua dalam bilik Semua bilik air. Semua kes jadi semua dalam bilik air. Ya. Okay, terima kasih ya. Okay, sama-sama. Meh. Nak tak berak tadi dah hilang terus eh. Takut kat kau. Aduh, adik. Bye bye. Tata. Oh, comel. Okay, go. Cik Ju tu biar je. Tunggu Cik Ju lah. Kena menangis lah. Sampai lah. Cik Ju dia orang nak tinggal. Okay, Cik Ju. Okay. Pergi kucing pula lepas ni. Sekali tu buka. Wah, ada ni. Dia. Dah. Okay guys, selesai. Jom, balik. Jambul aku. Habislah jambul aku. Barang-barang tak tinggal lah. Alhamdulillah guys, selesai bahas pintu rumah kunci. Ada 3 lock kita terpaksa pecahkan tadi. Kebiasaannya kita akan masuk dengan mudah sekali. Sebab biasa kita akan pecahkan tombol pintu je. Tapi ni dia ada tambah lagi 2 selat di atas. Itu membuat kami punya kerja agak sukar tadi. Tetapi kita ada hero ini, Mi. Siapa hero kita, Mi? Kita tak lain tak bukan Amir guys. Ijak kaki tak bawa tapi kaki pemain bola ni saya malah nak cakap. Yeah. Dia sendiri punya owner bagi tahu. Meh, ada ucapan Apakah perasaan anda apabila biasa ya. Ha? Kaki buaya. Kaki buaya. Terima kasih Meh kerana selamatkan mangsa tadi. Tadi mangsa tu cakap tadi, bang, terima kasih bang dia cakap tu kan. Oh, dia bukan hero Tamil, ni hero Malaysia guys. So guys, alhamdulillah kalau kau nak tahu
Mangsa dah duduk lama dalam bilik air tu daripada pukul 6 pagi tadi. Dari penjelasan jiran dia tadi, dia kata awalnya dia dengar memang ada bunyi noise, ada bunyi bising-bising. Dia ingat jiran depan dia bergaduh tau, dia kata tadi. Dia cakap macam tu lah, dia dengar ingat macam ada masalah keluarga. Tapi dia dengar betul-betul rupanya ada orang minta tolong. Nasib baik dan terima kasih kepada rumah sebelah tu sebab dia alert dia alert dan dia ambil tahu tentang jiran tetangga. So kita akan ke lokasi kedua. Kita jumpa di next video, okay? Bye.